Okey, selamat sejahtera. Kalau you orang nak pakai duit, you orang ada kereta tangan yang sudah hutang tak banyak. Hutang tak banyak, kita tinggal sikit nak hutang tinggal setahun ke atau sudah cash money punya. Yang untuk bank lah, kita boleh pergi sampai 15 tahun. Untuk kredit boleh pergi sampai 20 tahun. Tapi untuk popular punya kereta, unpopular mungkin buat 17 tahun saja. Normally bank 15 tahun, kredit 20 tahun, saya cakap macam itulah. Mengenai market value, you punya kereta boleh dapat berapa, boleh loan berapa, interest berapa, untuk kredit, untuk bank, dengan dokumen saya layak tak layak, apa dokumen nak, dengan syarat refinance, dia punya nama mesti nak bersih, tak boleh ada sitos secret, tak boleh blacklist, dengan gaji mesti nak masuk bank. Mengenai ini isu, saya punya kereta boleh ke? You tanya saya. Contoh, kita ambil satu kereta lah, Alphard 2015, untuk kredit boleh 5 tahun lagi, untuk bank sudah tak boleh. Bank sampai 15 tahun saja. So ini sebagai example lah, tapi untuk popular punya kereta aja, bukan semua kereta boleh sampai 20 tahun. Kalau Japanese car dengan popular punya kereta, kita boleh accept. Unpopular mungkin dalam 17 tahun atau 15 tahun. Tentang isu ini refinance, kalau you orang tak faham ya, you boleh terus call saya. Kita yang ada license ya. Kita ada used car license, kita ada majlis license. Bukan semua kedai ada, kita bukan scammer. Kita pun sudah tolong ramai orang dapat refinance, cashback balik. Sekian, terima kasih. Jesitan Insya Auto, saya Mahat.